Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua yang menonton? Selamat datang kembali ke rancangan podcast Sembang Projek bersama saya Najib Bakar, dan hari ini kita ada tetamu Aimi Cik Zam. Apa khabar Aimi? Khabar baik. Aimi sebenarnya seorang yang dikatakan, boleh kata muda lah, generasi muda. Yes, obviously. Obviously muda daripada saya. Tapi hari ini kita nak bincang tentang kita ni dari segi gen orang kata Gen Z je, macam-macam ni. Sebenarnya generasi kami ni sama. Tapi saya adalah generasi awal millennial dan Aimi adalah generasi paling hujung millennial, betul Okey, sebelum kita terus ke perbincangan kita nanti, saya nak terima kasih kepada kawan-kawan penonton yang telah beri komen positif kepada podcast kita. Dan sepanjang kita bersiaran ni, kita dah update macam-macam lah. Walaupun mungkin satu saja benda yang kita nak sangat update tapi belum tercapai lagi adalah kamera yang banyak, multi kamera. Sekarang ni cuma ada satu kamera, tapi tak apa, benda ni kita perlahan-lahan improve. Terima kasih yang bagi komen tu. Kita dah improve, I think dari segi voice, audio kita dah makin improving. Jadi sebelum saya sambung dengan Aimi, saya nak minum sekejap sebab nak tunjuk gelas ni sebenarnya. Gelas ADR Studio. Aimi bertunjuk. Okey. Cheers. Dalam ni memang ada, betul-betul ada air. Ada air teh tarik. Okey. Itulah dia. Model cawan. Okey, itulah dia. Kita punya perbezaan Kalau nampak perbezaan awal millennial ni, dia minum air memang dia cakap betul-betul ada air. Tapi yang hujung millennial ni tak minum air sebenarnya, dia tunjuk Kita je. nak cheers je. Cheers. Letak balik. So, dia orang mungkin lebih hidup dalam kepura-puraan sebab dibesarkan dalam social media mungkin. Tapi zaman awal millennial macam saya, kita masa zaman saya membesar dulu, of course tak ada social media. Zaman sekolah menengah dulu, kalau Aimi tahu ataupun mungkin tak tahu, zaman tu kita main chatting melalui IRC, Internet Relay Chat. Yang tu kita boleh jadi anonymous lah dalam chatting room tu. Okay. So memang tengok, Aimi mungkin tak pernah tahu. Producer kita pun yang Gen Z pun tak tahu. Jadi IRC, kita dibesarkan dengan IRC, kita boleh jadi anonymous. Macam sekarang dunia social media, kita nak expose diri kita. Contoh orang zaman Aimi mungkin suka IG lebih daripada Facebook kan. Betul. Okay, kalau awal millennial macam saya mungkin lebih kepada Facebook, tapi hujung millennial lebih kepada IG. Betul. Bila IG ni dia main dengan gambar. Bila main dengan gambar, selalunya dia akan expose lah gambar dia, gambar kucing dia. Betul. You know, benda-benda macam tu kan. Betul. So kami membesar dengan lebih tertutup sikit lah. Kita boleh jadi anonymous, kita boleh jadi sesiapa saja dalam chatting room tu. Tapi dalam social media, Semua orang tahu. sekarang ni semua orang tahu, dan kita nak pula tunjuk kita punya diri. Betul macam tu kan. So Aimi macam IG dari segi social media lah, apa pendapat Aimi tentang budak-budak sekarang lah, terutama generasi sekarang, generasi Gen Z ke, pendedahan terhadap social media ni I think terlampau ketarik. Adakah sampai mengganggu benda-benda lain, sampai terlampau terlekat dengan phone sepanjang masa? Apa pendapat Aimi? Actually kan, time zaman-zaman awal Instagram dulu, Okay. dia still controllable because kita just simply macam upload gambar, and then macam semua orang kena kejar like banyak macam tu kan. Yep. Macam dulu dia bukan yang macam orang brain rot tengok IG tu. Tapi macam sekarang, because IG pun dah ada reel, so itu yang macam Makin doom melekat. scrolling, tu yang makin mendekat je. Yep. Bangun-bangun pagi je scrolling. Tapi actually to be fair, zaman awal-awal IG tu tak ada pun macam ni. Kita just semua kejar like je macam tu. Maksudnya bila upload gambar tu tak adalah menghadap tunggu orang like, tak adalah. Tak lah. Tapi maksudnya, kalau okay. tapi kita expect macam asal kau tak like gambar aku? Asal kau tak like gambar aku? Macam tu lah. Okay, so maksudnya generasi Aimi, hujung millennial dengan orang kata Gen Z ni, mungkin dia rasa dia ada, orang kata apa,
dia nak satu acknowledgement daripada Betul. Dia mesti nak kawan-kawan. Validation, yes, that's the word. So zaman saya membesar tu kita tak perlu benda tu. Jadi kalau yalah macam Ami cakap tadi, kalau kita upload gambar, kawan tak like, kita akan question lah kot. Betul. So kita tengok kawan kita like gambar member yang lain, kenapa kau tak like gambar aku? Betul. Benda tu pun boleh jadi bergaduh kan. So maksudnya kita dah jadi manusia yang terlekat dengan social media. Tapi ikut kajian, budak-budak zaman sekarang dia lagi, orang kata apa, attention span dia makin rendah. Betul. Kan? So maksudnya kalau kita tengok satu video ke, berapa saat aja dia boleh scroll lah. Sebab terlampau banyak information kan yang masuk setiap hari. Jadi dia melambatkan konten tu, membuatkan dia rasa macam banyak pilihan. So dia tak boleh nak menghadam semua benda dengan sampai habis. Tengok kejap dia scroll. Betul kan? Betul. So pendapat Amy macam mana? Adakah benda tu healthy ke ataupun? Sebenarnya okey, tak, sebenarnya kan budak zaman sekarang kan sepatutnya duduk zaman dulu. Sebab apa tau? Sepatutnya duduk zaman dulu. Sebab apa tau? Zaman dulu ada iklan. So dia dah tak boleh tengok cerita lama iklan. Kita kan dulu fed up dengan iklan. Kita macam lambat iklan TV3 ni, sempat pergi singgah hero beli barang balik still iklan lagi. Tapi macam tapi memang nampak lah, sampai kalau tengok video-video kat reel ke benda kan, diorang menganjing budak-budak zaman sekarang. Macam kalau dekat doctor's appointment ke apa kan, tengah dengar doktor tu cakap, suddenly macam melilau. Lepas tu sampai dia kena macam tu. Dia tak dapat nak masuk, tak dapat fokus. I think kalau tengok budak-budak zaman sekarang lah pun asal ada masalah yang sama lah. I mean budak-budak yang membesar sekarang, gen apa panggil sekarang, yang umur sekarang below apa, 10, beta alpha beta semua kan. Jadi dia tak ada fokus tu, dia susah. Pendapat Amy, adakah kita perlu kata apa, kalau kata one day Amy ada kahwin, nanti ada anak, macam mana Amy nak control? Amy ni generasi yang memang orang kata apa, mengharapkan like sebenarnya, validation tu kan. So kalau adakah nanti bila ada anak, bila post gambar anak, masih mengharapkan kawan-kawan like gambar anak tu? Tak kot rasanya. Mungkin dah keluar daripada benda tu. Macam kiranya kalau kita post gambar anak, nak suruh orang suka gambar tu, actually kan macam sekarang the whole system of IG pun kita dah tak boleh expect banyak like sangat pun, unless you influencer lah. Sebab dulu macam IG dia post macam based on, contohnya you post sekarang, you post paling lambat, kiranya dia akan muncul ke atas. Tapi sekarang tak. Algoritma dia dah tukar. Dia dah lain. Kiranya tiba-tiba je muncul yang orang post 3 hari lepas macam tu ke atas sekali. Dia macam tak ikut. Macam sekarang macam dah tak kisah dah, macam orang post gambar macam tu je. Plus macam sekarang ni buat private. Maksudnya bila dah jadi private tu, kita dah rasa macam buat apalah aku nak expose diri aku ni. Dah sampai tahap macam tu kan. Mungkin awal-awal guna tu kita rasa macam seronok. Tapi bila lama-lama kita dah mula privacykan diri balik kan. Sebab I think secara nalurinya kita ni ada privacy sikit lah kot. Setiap orang kan, unless memang nak cita-cita dia nak jadi artis ke lain lah. Kan. Tapi kita nak cerita pasal perbezaan awal milenial dan hujung milenial. Kalau Amy nak tahu zaman saya masuk universiti awal tahun 2000 dulu, kita masa tu tak ada WhatsApp. Tak ada WhatsApp tak wujud lagi WhatsApp. Masa tu search engine Google pun tak ada. Kita cuma ada Yahoo. Phone mana ada WhatsApp semua. Tak ada browser lah. Kita cuma ada call dengan SMS saja zaman tu. YM pun tak boleh install kat phone. Kat PC je lah kan. PC saja. Jadi masa tu kalau kita nak buat assignment ke apa, kat phone kita tak ada internet. Sebab phone jamban macam tu je. Phone Nokia tu kan, phone Nokia main game ular tu. Yang tu je lah, level-level tu je. So tak ada communication, memang melalui SMS lah. Satu SMS 20 sen. Baikkan zaman student tu, kita nak top up pun nak takut kredit habis tu kan, kita pun berjimat habis lah.
So masa tu buat assignment pun selalunya pergi lab lah. Pergi lab, ada komputer lah kita masih ada Google, bukan Google, masih ada search Yahoo. Tapi zaman Aimi memang dah tukar ke Google kan. Betul. WhatsApp pun ada. Betul. Jadi saya tahu mesti I think generasi tu dah berubah. Zaman saya belajar guna disket lagi. So zaman Aimi belajar guna apa? USB lah. USB kan. Kebanyakan assignment hantar kat lecturer guna USB. Tak lah, kalau hantar assignment dekat lecturer, print lah. kira yang official one tu print lah. Print lah kan. Tapi ada, saya course IT, kadang-kadang kena bagi USB lah. Kena bagi USB sebab dia nak check coding kan. Faham. Tapi kalau assignment yang bertulis memang kena print lah. Memang print lah. Yeah. So USB. Lepas tu saya ingat lah zaman-zaman saya membesar dulu, kira tahun awal 2000 tu, mana ada demam K-pop lagi, tak wujud lagi. Masa tu zaman-zaman awal 2000 tu demam Akademi Fantasia. Zaman Akademi Fantasia, apa ni orang kata SMS, untuk undi tu hantar SMS. Ya. And then macam nak ringtone tu Nak ringtone lah semua. Jadi zaman Aimi membesar masa tu dah ada K-pop ke? Maksudnya zaman masuk college tu dah ada K-pop. Dah, sebab K-pop ni start macam dia expand dekat Malaysia lah specifically. Rasa around 2006, 2007 macam tu start. Yang tu first artist yang Aimi ingat? Kalau Aimi lah, first artist is Super Junior. Super Junior tahun 2006 itulah. 2007 tu. 2007 je tu. Super Junior. Maaf, saya pun tak tahu siapa. Saya tak like K-pop. Time tu Super Junior was it. So was it lah. Was the time kat Malaysia lah, especially. Super Junior tu macam BTS all over the world lah. Tapi Super Junior macam, I don't know kat overseas famous ke tak lah, tapi dekat Malaysia memang famous gila. Kat Super Junior tu lah. Sekarang ni masih ada ke Super Junior tu? Ada lagi. Masih Diorang ada dah lagi? 10 anniversary Dah 10 anniversary maksudnya? Tapi more than 10 kot. 10 ke? More Kau ni than 10 10 lah. anniversary Kan lebih lagi. Lebih dah, I think. Lebih. Sebab BTS pun dah buat anniversary ke berapa. Maksudnya Super Junior dah tua-tua tak? Dah tua. Diorang dah tua. Diorang dah level 40 tahun lah. Diorang pun diorang level millennial awal. Awal lah. Betul. Tapi maksudnya millennial hujung masih boleh layak artis millennial awal lah. Betul, yes. Yes. Maksudnya ada kaitan sikit lah. Alright. Tapi dari segi fashion lah, saya ingat zaman saya membesar masa zaman sekolah dulu budak-budak sekolah zaman saya dulu, kita akan buat seluar sekolah yang kembang kat bawah. I mean besar lah, bukannya slim fit. Tak. Kan zaman slim fit ni kan 5-6 tahun lepas kan semua nak pakai kecil seluar kan. Tapi zaman sekarang ni lepas I think 5-6 tahun lepas kan. Rasanya before lagi, sebab slim fit macam start famous time sekolah menengah sampai degree. Slim fit tu famous lagi. Tapi sekarang dah bertukar balik kan. Dah jadi loose pants balik kan. Seluar besar-besar baggy balik kan. Betul. Zaman saya sekolah dulu, zaman saya sekolah menengah memang macam tu. Zaman yang sekarang ni dia full cycle lah tu. Kiranya baggy baju pun baggy baju zaman tu ya. Zaman tu zaman tu saya membesar dulu. Zaman kalau Malaysia punya hip hop, Too Fat. Kenal tak? Tak kenal Too Fat. Too Fat tak kenal tu. Eminem, tahu Eminem? Eminem kenal. Zaman tu Eminem lah. Kalau tengok fashion Eminem masa tu memang loose lah. Masa zaman hip hop macam zaman tu hip hop kan? zaman tu memang seluar besar, baju besar kan. Lepas tu period tu slim fit. Rapper pun pakai slim dah masa tu. Kalau zaman saya membesar dulu, rockers dia pakai ketat-ketat, seluar ketat-ketat ni. Macam baju 2 tahun, budak 2 tahun. Seluar kulit ketat kan. Rambut panjang tu rockers lah. Tapi kalau hip hop, budak-budak hip hop pakai seluar longgar semua, baju longgar. Yelah, kan. Tapi bila tahun 5-6 tahun, 10 tahun sebelakangan ni, masa zaman slim fit ni, macam lebih kurang semua pakai slim fit. Termasuk rapper pun. Kira memang semua orang join berkuah macam tu lah. Tapi bila saya tengok budak-budak sekarang ni pakai loose balik, saya terkenang lah zaman sekolah menengah dulu. Macam dah full cycle. Tapi actually macam sekarang dia macam mix. Ada lagi orang yang go for ketat, ada yang go for loose. Mungkin loose tu baru nak start. Lama-lama mungkin dia akan
Mungkin sebab loose ni rasanya dia start sebab K-pop start balik. K-pop juga kan? K-pop start pakai loose macam trendy, macam loose hoodie macam tu kan. Ya. Semua orang pun nak buat macam tu Laki juga. perempuan kan sama kan? Diorang buat macam tu sebab diorang cikeding. So diorang naklah baju nampak besar sikit. besar. Ya. Ya. Tapi kalau dah main besar, I mean pakai baju normal lah. Okey, faham? Loose. Tapi jangan ketat sangat, sakit mata mana. Tapi kalau zaman hip hop, zaman Too Fat dulu, kalau macam tengok Joe Flizzo tu, badan dia bukan yang kurus. Dia agak berisi, tapi dia pun pakai baju besar. Slow pun besar juga, besar baggy lah. Hip hop punya style tu. Zaman-zaman hip hop dulu lah. Itulah bila nak compare kan millennial awal, millennial hujung ni, saya rasa dari segi perlakuan tingkah laku pun ada perbezaan. Sebabnya Aimee adalah lahir tahun pun 1996. 95 ni tergolong dalam dah expose semua. Dia dalam peralihan antara millennial ke Gen Z. Betul kan? So ada istilah lain yang digelar Zillennial, kalau tak salah saya lah. Antara 93 hingga 98 tu dipanggil golongan Zillennial. Jadi kalau Aimee ni nak join crowd Gen Z ni tak rasa kekok kot. Betul. Nak join crowd Gen Z boleh, nak join crowd millennial pun boleh. So kita ni memang easily adaptable. Okay, kalau macam saya lah, saya ni dengan Gen Z ni kadang-kadang diorang punya tahap pemikiran tu macam berbeza sikit lah. Mungkin sebab cara dibesarkan, environment berbeza lah. Tapi sebab macam to be fair, because sebab Aimee pun parents Aimee pun kahwin lambat. So macam probably pendidikan yang siblings Aimee dapat lebih kurang je. Macam apa yang early millennials dapat macam tu. Sebab parents yang lebih kurang macam umur. Tapi orang kahwin lambat. So dapatlah anak lambat sikit lah. Dia orang pun cara dia orang membesar pun macam parents untuk early millennial. Betul. Maksud Aimee. Betul. Okay, faham? Ya, possible. Kan? Ya. That's why kita orang boleh adapt. Tapi kalau Gen Z ni, kalau totally Gen Z, kadang-kadang mungkin dia kalau yang macam mid to end of Gen Z tu memang lain sungguh. Saya rasa Aimee ada pengalaman tak dekat office, katalah budak intern yang betul-betul Gen Z, nampak tak perbezaan dia? Tak tahulah semua ke apa, tapi laki perempuan? Sorry, perempuan. Okay. Tapi macam perasan kalau budak lelaki dia orang selalu macam nak acah-acah macho macam tu tau. Acah macho. Okay. Macam acah macho, macam like you like 10 years younger than me tau tak. Rasa nak macho daripada kita. Tapi kalau perempuan so far dia macam okay. Tak ada nampak macam perbezaan sifat tu, tak nampak lah. I think because diorang still hormat kita as an older person. Okay, masih hormat lah. Dia macam hormat lagi. Tapi dari segi communication, contoh lah, orang selalu viral lah dalam social media. Budak-budak Gen Z ni kalau menulis kepada HR contohnya, HR office bahasa dia tu macam tak reti nak, bukan tak ada adab, tapi dia tak reti nak berbahasa. Kadang-kadang kalau minta kerja ataupun nak minta cuti dengan bos ke, tiba-tiba suddenly minta cuti, tak ada bunga-bunga dulu, kiranya dia macam apply je. Dia macam pelan lah. Kalau macam zaman kita orang ni ada bunga-bunga sikit. Rasanya Aimee pun sama juga. Ada bunga-bunga juga. Betul. Dia bukan bunga-bunga, tapi kita macam bukan straight away macam anak apply cuti, bye. Ya. Kita macam berkias-kias. I think budak zaman sekarang ni tak ada kias-kias sangat. Dia ada Gen Z lah maksud saya. Betul. Yang early Gen Z ni. Dia mungkin semua konten yang dia hadam tu semua direct. Maybe. Ataupun actually tak tahu kenapa macam tu. Tapi diorang macam lagi berani, lagi outspoken. Dan semua hak-hak diorang nak lah. Kan? Human rights, whatever rights lah nak lah. Nasibnya lah kat Malaysia ni tak sangat lah. Yes. So kalau katalah kerja tu, memang katanya kerja ni adalah office hour. Tapi kalau tiba-tiba bos kontak masa cuti, kalau waktu saya lah, kita akan still layan lah. Sebab
Yalah, kita kerja kan. Walaupun bukan waktu kerja kita, tapi kadang-kadang kita reply lah. Tapi kadang-kadang Gen Z ni ada tak? Dia satu kan? Saya rasa lah, saya rasa. Gen Z tak pasti, tapi sebab to be fair, like macam contoh senior or like manager level kepada Gen Z ni is millennials. Yep. Kiranya yang macam betul-betul boss ke atas tu, dia tak adalah macam ni sangat. Kiranya yang direct, dia punya direct supervisor is like umur like early 30s, millennials 40s or lah. like early millennials kan. So macam kita dah went through macam trauma bekerja yang macam tak nak bos kau time cuti lah. Faham? And then macam tak nak bos kau after working hours. So kita tend to tak nak kacau dia. Betul. I think betul. Ya. Kita rasa macam kita dah went through trauma. So kita nak dia go through the same macam tu. Tapi masa kita lalu, kalau saya lah, masa kita lalu that period, kita macam accept, kita just this is how life should be lah, how work life should be lah. Memang kuli kan. Jadi dia kita pun kalau kena reply weekend, okay lah, reply lah. Tapi zaman sekarang ni dia orang selamba je dia tak reply, I think. Tapi actually I pun jenis yang kalau weekend lah, weekend ataupun after working hour tu, kalau bos text kau benda kan, kalau after working hour tu memang sampai ke besok baru tengok. Sebab hari cuti lah. Because sebab malam like kita dah kerja 8 jam kot. Kau nak apa-apa nak tanyalah time 8 hours tu kan. Itu sebab tu. So macam the next day tu baru reply. Faham? Tapi kalau dia kacau on weekend, contoh dia text 10 pagi, petang tu lah baru reply. Gitu. So sebab hari cuti kan, like bukan dia bayar kita untuk saya pula masa zaman awal-awal saya kerja dulu, mungkin beza sikit. Mungkin sebab industri pun beza. Saya dulu IT industri. Kalau IT ni kadang-kadang bila weekend, contohlah, ataupun masa saya cuti lah, dulu saya kerja shift lah IT kan. Walaupun cuti, kadang-kadang bila team yang tengah kerja tu contact, kita akan reply. Ataupun manager kita contact, kita akan reply. Sebab kadang-kadang kita nak make sure kerja IT ni kan 24/7. Betul. Kalau sistem down contohnya. Tapi memang kira IT bahagian technical support lah. Technical support. Bila technical support ni memang kena 24/7 lah. Betul. Walaupun kata kau cuti ke, kalau manager call, kau kena reply lah. Sebab ada juga kawan saya, dia kerja husband dia kerja IT. So memang tiba-tiba kena kerja sebab dia orang nak transfer ke cloud lah, apa benda lah migrate macam tu, kena migrate to cloud lah semua benda tu. Tiba kena kerja pukul 2 pagi lah macam tu. Tu biasa. Tu mungkin sebab kita different industry lah kot. Sebab tu saya tend to reply lah kalau masa zaman tu manager contact ke apa. Takut penting. Ya, kalau katalah kita saja ada that kind of information, teammate kita yang tengah kerja tu dia tak ada. Kalau kita tak bagi, sistem tu down, the whole company in trouble lah. Bye-bye lah kan. Something macam tu lah, lebih kurang something macam tu. So nak tak nak, walaupun cuti, kalau manager contact, kawan-kawan ke office contact, kita akan reply lah. Tu mungkin berbeza industri lah. Bukan sebab generasi, tapi industri lah. Tapi tadi saya terfikir pasal Aimi lah. Aimi kira agak senior dalam syarikat company. Ada junior kan? Junior tu dalam lingkungan mungkin Gen Z lah kot. Ya, Gen Z. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Laki perempuan? Kalau I punya industri ni memang ramai perempuan. Unfortunately. So bawah Aimi tu perempuan berapa? 2 orang? 3 orang? 2 orang. Jadi diorang ni memang nampak sikap berbeza ke ataupun macam mana? Dua-dua macam langit dengan bumi lah. Dua-dua tu, walaupun dua-dua Gen Z. Betul. Contohnya dia orang sifat macam mana? Contohnya yang seorang ni dia cakap tak berhenti lah. Dia memang tak ada filter. Lepas tu dia cakap lepas je. Lepas tu and then dia macam tak treat macam kita ni. Dia treat kita macam kawan, macam tu je. Tak ada macam macam tak ada hierarki. Tak ada hierarki. Dia agak rasa macam kawan je lah. Dia macam kawan je. Yang lagi seorang ni dia macam pendiam. Lepas tu itu ada hormat sikit kot. Itu dia memang maybe dia macam hormat kita as a dia punya macam senior macam tu kan. Lepas tu plus macam
yelah kalau apa-apa dia tak boleh nak gaduh, sebab kalau dia tak tahu benda dia, nanti dia tanya kita juga. Okay. Tapi yang outspoken tu mungkin lah sebagai compliment untuk Aimee. Mungkin dia ingat Aimee ni umur-umur dia, so dia rasa macam Memang betul pun, semua orang ingat macam tu. Okay, so tak apalah. Tapi sebenarnya bukan umur-umur Gen Z lah. Okay. So boleh kira sendiri lah umur Aimee berapa. Tadi kita dah tahu tahun Tadi lahir dah berapa. expose Jadi tapi bila kita tengok tadi Aimee cakap Gen Z ni yelah, saya teringat lah cerita-cerita viral. Cerita-cerita viral yang Gen Z ni kadang-kadang dia ada macam impulse punya thinking. Kalau dia nak ambil tindakan tu, tiba-tiba dia boleh zas. Nak resign tu, resign. Dia tak ada macam apa ni, bunga-bunga, ada tunjuk rebel ke. Mungkin Aimee boleh relate kot benda tu. Itu macam okay, actually macam for me it depends. Contoh kalau memang dah tak tahan sangat tu, memang rebel campak macam tu je lah. Tapi kalau ni sebelum resign lah ni? Ni kalau nak resign. Okay, kalau nak resign baru rebel dulu. Memang rebel, lepas tu campak resignation letter. Okay. Tapi kalau macam memang tak suka sangat kat tempat tu kan, rebel dulu. Tapi kalau memang okay and then just nak tukar because macam nak naik gaji ke benda kan. Tapi management tak issue pun, itu macam bagi tahu dia awal-awal lah macam tu. Tapi kalau Gen Z ni rasanya tak macam tu kan? Gen Z ni kan rasanya diorang kan tadi impulsif kan cakap. Rasanya diorang jenis yang okay, especially kalau yang macam hot blooded sikit tu. Memang hari ni fikir nak resign, besok dah campak dah macam tu. Macam hot blooded sikit tu. So diorang ni macam tak ada bunga-bunga kias-kias, tak ada dia just straight. Direct, selalunya macam tu lah. Kita tak ada pukul rata, tapi yang kita nampak bukan macam tu lah. Dan satu lagi saya rasa dulu saya pernah masa saya uruskan satu syarikat sendiri lah, bila kita nak ambil intern tu kira generasi Gen Z lah. Bila Gen Z ni dia mungkin dari satu segi tu dia tak ambil tahu sangat hal-hal, contohnya hal politik ke. Dia dah tak ambil kisah sangat. Tu ada betul tak benda tu dekat Gen Z 2 orang bawah Aimee tu? Rasanya itu macam depends on orang. Okay. Macam maybe satu fakta family, maybe family dia tak expose dengan expose tak minat sangat benda tu, tak interested sangat. And also maybe ada jenis family yang because to each his own kan. So maybe ada family yang macam ada yang minat, tapi ada yang dia lagi minat benda lain. So dia macam tak ni sangat. So macam itu macam tak boleh nak cakap sangat lah. Okay. Tak ada menentukan apa-apa lah. Okay, saya jumpa tu orang yang memang tak minat langsung. Coincidentally jumpa orang yang tanya pasal certain political figure yang agak besar pun dia orang tak kenal. Saya rasa macam, aku tak kenal okay, tak apalah. Bukan dosa pun dia orang tak kenal, tapi maksudnya maybe dia orang tak minat lah kot. Maybe lagi satu because diorang punya main social media kan TikTok kan. So TikTok kan based on algorithm. So maybe diorang scroll benda yang diorang ada interest je. So macam benda politik ni tak masuk dalam diorang punya algorithm tu. And then kita macam diorang mana tiba-tiba pagi-pagi nak buka artikel ni, nak buka Financial Times ke tiba-tiba kan. So diorang rely on TikTok, benda tu tak masuk. Maksudnya bila Aimee cakap macam tu, adakah Gen Z ni generasi yang tak minat sangat membaca tapi lebih kepada menonton video pendek TikTok? Betul. Boleh diklasifikasi macam tu lah kot? Betul. Gen Z di bawah Aimee pun sama juga? Sama lah. Adakah dia orang memang tak baca news lah? Diorang punya news tu through social media. Through TikTok lah. TikTok, IG ataupun X lah. Tak adalah baca news portal mana-mana. Tak ada lah. Maksudnya tu mungkin ketara lah perbezaan tu, sebab dia orang memang betul-betul dibesarkan melalui social media lah. Betul. Sebab dia orang start ada phone je terus social media. Teruslah sebab macam kalau millennial sebab HD kita orang pun start dengan phone jamban juga, phone walaupun end millennial. Still macam phone jamban-jamban, main snake tu juga. So macam time kita ada phone tu tak ada lagi this
social media. Macam kalau Facebook, MySpace tu from PC. Ya, kan? ya. Dan saya ingat juga masa saya kecil-kecil dulu, kita punya source of communication ni lebih kepada TV lah. Betul. So kalau Berita. pukul 8 malam sebab parents tengok berita kan. Bila parents tengok berita, kita pun akan terdedah kepada berita. Bila terdedah kepada berita, kita pun parents juga beli newspaper. Betul. Zaman dulu kan ada newspaper, hard coded newspaper kertas yang kan. Budak-budak sekarang memang tak baca lah. Betul. Tak wujud pun. Tak tahu pun ada newspaper dulu. Ya, dan zaman sekarang ni banyak publication newspaper ni pun dah tutup dah. Betul. Ya. Sebab memang tak Newspaper tu laku. antara apa paper-paper yang Imran suka curi lah. Sebab nak buat seni. Tak, dia curi sebab dia nak ambil slot bola. Tampal kat dinding. Dia nak baca news bola kat situ. Maksudnya tu awal Gen Z lah kot. Awal Gen Z masa terdedah kepada newspaper. Sebab tu time kita orang sekolah rendah, kalau tengah breakfast tu kan, ayah bagi surat khabar. Dia pergi ambil slot paper. Ayah bagi slot bola tu dan dia baca. I see. Imran tak kenal lagi orang Gen Z yang buat macam tu. I think sebab mungkin Imran dibesarkan oleh parents yang berkahwin lewat, macam Aimi cakap betul. tadi. Lebih kurang macam umur parents saya lah. Maksudnya cara kita membesar, pendidikan tu lebih kurang sama. Ya. Main kat luar pun masih main. Imran pun masih main kat luar masa tu kot. Betul. Ya. Dia rasa main. So Gen Z yang dibesarkan oleh parents yang katalah parents tu umur 50-an. Kan? Dia ada anak Gen Z lah kot. Kan? Tak samalah cara pembesaran tu. Sebab umur 50-an ni I think diorang pun masa diorang Diorang pun dah penat dah. dah penat. Dan diorang pun masa diorang dah dewasa, diorang dah mula main social media juga. Betul. Kan? Yelah macam zaman sekarang, macam Ami tengok, maybe umur Ami tak, but yang Ami perasan parents yang early millennials, diorang awal-awal anak dia dah bagi tengok screen. Tu yang budak-budak zaman sekarang doom scrolling tu. Sebab dari kecil pun dah parents nak suruh diam tengok screen. Nak suruh diam tengok screen. Ya. Tentu. Tu. Kita tak. Kita bukan membesar dengan screen. Ya, betul. Kalau kita kan macam tak membesar dengan screen. Bila dah besar baru kita expose to handphone screen ni. Sebab yelah touch phone pun macam baru je time sekolah menengah kan. Touch phone tak ada. Dan saya rasa lah Gen Z yang membesar dengan social media, terutama TikTok lah, diorang ni lebih kepada tak sabar. Sebab diorang dapat information cepat. Anything semua cepat. Nak cari apa-apa Google pak berapa saat keluar. Dulu saya nak search lirik lagu lagu kat internet zaman-zaman awal 98, 99 tu. Tunggu loading satu page tu walaupun teks. Ya Allah. Memang lambat. Dulu tak payah okey, dulu kan tak ada internet kan. Nak tahu lirik lagu kan. Pasang lagu, pause, tulis. Of course lah. Yang satu lagi lah. Satu lagi teknik. Tu kadang-kadang tak betul pun. Apa benda ayat tak betul pun. Main belasah je tulis. Tapi budak-budak sekarang, terutama Gen Alpha Beta ni, lagilah dia ada AI kami. Betul-betul. So ChatGPT, kalau katalah dia cuma search kat ChatGPT, aku nak lagu ni, kau bagi kau lirik semua lagu ni, tajuk dia ni, Zaz keluar lirik semua, kejap saja. Tapi itu membawa kepada masalah baru pula. Chat AI ni sebenarnya banyak halusinasi. Halusinasi maksudnya kadang-kadang kalau kita tanya soalan, dia orang ni akan berusaha bagi juga jawapan walaupun sebenarnya dia orang tak tahu pun. Walaupun salah pun. Confident je. Betul. That's why Aimi memang selalu gaduh dengan ChatGPT ni. Betul. Sebab kadang-kadang Aimi suruh kau check balik ni macam and then like dia kata betul ini macam tak salah. Yes. Kita macam kena check balik information tu. Betul. So budak-budak sekarang kalau membesar yang harapkan ChatGPT untuk bantu assignment ke apa, nak kena ingat sebenarnya ChatGPT ni bukannya perfect. Dia cuma kita anggap macam manusia pula. ChatGPT ni ataupun AI lah. AI ni sebenarnya cuma tool yang membantu. Jadi kita kena ada akal juga untuk interpret. Betul. Untuk selidik mana satu betul, mana satu tak betul. Dia just tool untuk pendekkan masa kita untuk belajar. Ya. Yeah. Tapi still kena
macam buat reference jugalah Ya. dekat art external punya apa macam buku ke. Ya. Satu cara lagi untuk adik-adik gen yang mungkin Gen Z juga ataupun yang makin muda ni, bila prompt dekat AI tu kena juga mention dekat AI, kalau tak ada data yang sahih, jangan reka fakta. Kena betul. prompt tertentu lah. Betul. Nanti dia orang akan ikut arahan kita lah. Betul. Kalau dia bagi certain information tu, make sure macam tanya dapat dari mana ni. So dia bagilah link ke, yang Ya. tengok link tu betul ke. Link official kadang-kadang. Kita contoh lah, kalau kita nak dapatkan info kerajaan. Info kerajaan ni, website kerajaan adalah gov.my. Jadi kalau kita prompt kat AI, aku cuma nak info rasmi kerajaan, kau cari daripada website .gov.my sahaja. Lain daripada tu kau jangan bagi. Something macam tu lah. Betul. Jadi lepas tu result tu akan lebih tepat lah. Betul. And janganlah rely on Wikipedia, please lah. Ya, Wikipedia tu anyone can edit So kalau buat thesis master ke degree ke, kalau kita reference tu Wikipedia tak boleh pakai. memang lecturer akan Memang kau pergi buat balik. ya. So adik-adik sekarang ni kena ingat benda tu. Kita orang cerita lah daripada awal macam mana kita orang perbezaan antara awal milenial. Saya lahir tahun awal 80-an, kemudian Aimi tahun 90-an. Kemudian ada beza lah. Zaman sekarang ni lagi mudah dengan information yang sangat banyak melalui social media dan juga AI. Tapi kalau tak ada skill untuk interpret data dengan baik, kita just jadi macam parrot. Kita macam mengulang apa saja yang AI sebut lah. Betul. Udah batuk je. Okay. Tu yang orang dok cakap AI tengah ganti manusia tu. Ya, sebenarnya jangan risau sangat sebab AI ni tak perfect pun. Betul. Tapi siapa yang tak guna AI akan ditinggalkan oleh orang yang pandai guna AI. Itu pengajaran dia lah. Okay, tapi kesimpulan yang kita ada pada hari ni, Aimi, kita cakap lah Gen Z perangai macam ni, millennial perangai macam ni, awal millennial macam ni. Tapi saya rasa lah, apa-apa pun dia bergantung last sekali kepada environment family How yang besar dia lah. brought up tu. Ya. Kalau keluarga dia minat politik, dia akan mempengaruhi anak dia juga. Kalau dia try pengaruhi anak dia lah. I mean kalau dia, kalau dia try lah. So maksudnya kalau tiba-tiba kena paksa jadi SU kan, untuk SU kan, untuk cabang, untuk semua segala benda kena jadi SU tu, terima je lah. Terima je lah. Jadi macam kita cakap tadi, maksudnya perbezaan antara millennial atau millennial ke Gen Z ke apa sahaja generasi ni adalah daripada how dia being brought up masa muda lah. Tidak boleh pukul rata semua generasi macam tu, macam ni, macam ni. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Ya, jangan kerana itulah nilai setitik. Saya nak tukar peribahasa lain, kena tanya ChatGPT. Tapi tak sempat tanya. Okay, saya rasa itu sajalah kot cerita untuk hari ni, Aimi. Terima kasih banyak sebab datang ke studio Sembang Projek ADL Studio. Jadi saya harap anda semua dapatlah sikit konten, mungkin dapat kata apa, idea lah. Contoh lah, saya nak cerita pasal adik-adik lah, nak beritahu adik-adik yang menonton. ChatGPT AI ni bagus, tapi gunakan dengan berhati-hati, dan anggap itu kelebihan korang. Zaman kita orang dulu memang tak ada benda ni, nak tolong buat assignment ke apa, kena pergi library guys. Tapi kalau pandai guna AI, kita mungkin boleh jadi lebih bijak lah sebenarnya. Betul. Okay, terima kasih banyak, Amy. Sama. Oh guys, jangan lupa untuk tengok, do I say the title? Jangan lupa untuk tengok ada another sub YouTube, sub video, another segment kita namakan sebagai Pillow Talk with Sarah and Aimi. Apa yang menarik? Dia very chill, very
Kita just talk about relatable things, especially girls, for all you girlies out there. Korang akan enjoy sebab kita akan macam cakap pasal girl stuff. It's gonna be girls. So set ADL akan tukar keleping ke semua? Yes. It's gonna be very girly, gonna be very kucing-ish. Kucing-ish. And very teddy bearish. Very teddy bear-ish. Yeah. Gitu. Okay. Okay. Bye. Bye.